hospital Tapah hari ini bagi meninjau keadaan kes yang dikatakan melibatkan cerit-cerit yang ada kaitan dengan rotavirus. Kes ini yang ada berkaitan dengan virus. Setakat ini apa yang dimaklumkan kepada saya oleh pihak hospital, dan saya mengucapkan terima kasih kepada pihak hospital pertama sekali kerana mereka begitu peka dan begitu efisien sekali dalam mengendalikan kes-kes ini. Bukan hanya di satu tempat, tetapi ia melibatkan dua daerah, iaitu daerah di Batam Padang dan juga di Liberia. Mereka telah berjaya mengendalikan kes ini dengan begitu baik sekali kerana ia melibatkan satu jumlah yang begitu ramai sekali, lebih daripada 2,000 yang disyaki ada kaitan dengan virus ini. Dan sekarang ini saya difahamkan bahawa jumlah itu semakin berkurangan di dua-dua kawasan ini, khususnya di kawasan Ili Perak dan di Batam Padang. Jadi semakin menunjukkan trend menurun. Dan saya juga telah mengarahkan agar punca-punca pelakunya perkara ini dapat dipastikan. Ini termasuk kalau ianya ada kaitan dengan punca air,